Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi. Okay, cek lama kita tak live So, malam ni saya akan start balik lah dengan bab fungsi kita yang belum habis. Malam ni insyaAllah kita habiskan bab fungsi. Jemput, tak skrin dulu. Kita habiskan bab fungsi. Hari tu kita ada stop dekat fungsi gubahan. Kita sambung sikit fungsi gubahan. Lepas tu habiskan fungsi songsang tu sikit. Fungsi songsang hari tu kita sentuh sikit je. Nanti kita sentuh sikit lagi. And then habislah buat fungsi. Okay. Jemput. Hai Suhadi. Sihat ke Suhadi? Pacarku hilang diambil orang. Apakah wajahku kurang tampan sayang? Siapa tu masuk tu? Hai semuanya. Jadi dalam 9 minit dulu lagi kita start. Borak-borak dulu. Hai Sofia, hai Cikman. Jadi kita teruskan dengan fungsi gubahan sikit. Okay. Lepas tu kita habiskan fungsi songsang. And then habislah bab fungsi. Okay. Lepas kita habis fungsi, saya nak live satu sesi khas untuk kita buat algebra. Algebra tu saya akan gunakan modul daripada Cikgu Pian punya buku. Itu modul tu Cikgu Pian yang susun sendiri. Buku tu nama dia Mengira Tanpa Kalkulator. Macam tu lah. Tapi bagi saya buku macam tu bagus. Sebab selama ni kita hanya belajar tekan kalkulator je. Ada masalah tekan kalkulator. Tapi bila jumpa soalan yang memerlukan kita untuk tak pakai kalkulator, maksudnya kalkulator tak boleh solve kita punya soalan tu, macam mana kan? Itu soalan permudahkan ataupun soalan menukar perkara rumus dalam algebra. So benda-benda tu yang kita nak mahirkan. Sebab kita selalu guna kalkulator, otak kita pun makin lama makin karat. Jadi kita nak asah balik lah lepas tu kan. Okay. Settle dia buat fungsi ni, kita buat yang tu. Okay, baik. Assalamualaikum semua. Jadi hari ni kita akan teruskan lagi dengan fungsi gubahan. Kita buat dulu 1-2 soalan sebelum kita masuk pada perkara yang seterusnya. Okay, untuk soalan ni, dia minta kita bentukkan FG, GF, FF dengan GG. Okay, kita tengok dulu. Sehari tu kita baru buat satu. Kita teruskan dengan soalan nombor 5 ni lah. Kita tengok bentuk-bentuknya. Okay, mula-mula kita nak kena cari FG. Nak cari FG, macam biasa, korang letak kurungan. Pisahkan F dengan G. So, siapa yang berada di sebelah kanan, dialah yang berada dalam kurungan. Bila dia berada dalam kurungan, maksudnya dia adalah objek. Gitu. Maksudnya dia adalah objek. So, sekarang G adalah objek kepada F. Maksudnya, fungsi kita adalah tapak dia F. Tapak F, buka. F kita adalah X kuasa 2. So, X tu buka kurungan. Buka kurungan macam tu. Kuasa 2. G kita adalah 3X tambah 2. Okey, macam tu. Bila dah ada macam tu, korang kembang sajalah. Tu yang saya cakap. Konsep fungsinya dekat sini je. Siapa masuk dalam siapa. Yang lain ni, semua kita punya skill algebra. Okey, sekarang kita nak kembang ni. Korang tahu kan macam mana cara kembang yang mudah tu? Korang ambil benda yang pertama, kuasa 2. So, kita akan dapat 9X kuasa 2. Kuasa 2, sorry. Okey, 2. Benda yang kedua ni, kuasa 2 lagi. So, kita akan dapat positif 4. Okey, macam mana kita nak dapat number yang di tengah-tengah? Betul. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2.
G masuk F sir. Pandai. Bagus Anonymous. So number yang di tengah ni korang kena ambil, ini shortcut lah 2 ni darab dengan benda yang pertama. So korang akan dapat 4. 2 darab 2 4 lah. 4 darab dengan perkara yang kedua. 4 darab 3x. So kita akan dapat adalah 12x. Macam tu. Okay. So ini adalah fungsi bagi siapa? Inilah fungsi bagi FG. Ini adalah fungsi bagi FG. Okay, so buat satu je lah Yang lain tu korang buat sendiri sebab kita dah belajar sebelum ni. Kita buat lagi satu bentuk. So nak buat bentuk FX. Okay, so pilih nak buat FF lah. FF ataupun kita panggil dia sebagai F kuasa 2X. Okay, bila F kuasa 2X maksudnya F masuk ke dalam F. Gitu. So kita buat tapak F. Kita akan dapat macam ni. Per 3. Atas ni asalnya tempat X. Tapi sekarang dah diganti dengan F. So tulis benda yang sama. X per 3. Macam tu. Jadi untuk yang ni sebenarnya dia ada shortcut tau. Dia ada shortcut. Caranya adalah kalau kita tengok ni garis pecahan ni. Atas ada 2 benda. Bawah ada 1. So yang bawah sini dengan bawah sekali dia akan join bersama. Join tu maksudnya kita kena darab. Maka jawapan akhir kita adalah X per 9. Ini adalah untuk F kuasa 2X kita. Okay, itulah fungsi gubahan. Okay, yang lain-lain tu korang boleh try buat sendiri. Okay, sebab saya nak skip kepada yang ni. Okay, sebelum ni dekat atas ni kita tahu cara untuk gabung. F jadi F dengan G kita gabung jadi FG atau menjadi GF kan. Yang dekat sini adalah skill untuk kita pisah. Kat sini saya tulis Yang ni untuk kita pisah. Okay, macam mana kita nak pisahkan dia? Okay, konsep yang korang kena tahu apabila kita nak pisahkan sesebuah fungsi gubahan. Okay, korang kena tahu konsep ni. Fungsi biasa contohnya F. Bila bertemu dengan fungsi songsang F negatif 1 ada X kan. So kedua-dua fungsi tu akan mati. F biasa dengan F songsang akan mati. Yang mana dia akan meninggalkan jawapannya hanyalah apa yang ada dalam kurungan itu saja. Tinggallah X. So konsep yang sama kita nak aplikasikan pada di sini. Mana dah dapat bahan? Ini ada dalam sepunya grup Telegram. Channel saya tu. Boleh pergi kat profile saya. Dekat situ. Korang klik ada satu link Telegram tu. Saya dah memang pin kat situ. Ada dalam tu Okay. Jadi kita nak guna konsep yang sama. Sebelum kita nak pergi yang lebih lanjut dekat sini saya nak terang dulu kenapa jadi macam ni. Dia asalnya daripada benda ni. Saya sentiasa nak balik pada basic lah. Sebab kita belajar daripada benda yang basic, maka kita kena benda yang basic dulu lah. Okay, kita ada domain dengan kodomain macam biasa. Let's say lah pada bahagian objek kita ada X. Dan pada bahagian image kita ada Y. Dan itulah X tu objek, Y tu image. Kita gabungkan kat sini. Sorry, macam tu. Tak apalah, suka hati dia lah. Okay, kita gabungkan jadi macam tu. Kalau fungsi X kepada Y itu adalah fungsi F. Kalau fungsi Y kembali kepada X itu adalah fungsi songsang. Okay, macam tu. Jadi, korang tengok dekat sini. Okay. Kalau X tu dekat sini, kalau dia lalu dalam fungsi F, sini akan dapat Fx. Okay, sini akan dapat Fx. Maksudnya Fx sama dengan Y. Dekat sini. Okay, tapi apabila F biasa digabungkan dengan fungsi songsang, dia dah pergi. Okay, dia dapat Fx. Lepas tu digabungkan dengan fungsi songsang, patah balik ke sana. Nampak tak? Dia patah balik ke sana. Dia dah pergi, lepas tu dia patah balik ke sana. Bila dia dah pergi, jadi Y. Patah balik ke sana, jadi X balik. Sebab itulah, okay, apabila F ataupun apa-apa fungsi lah, G ke F ke bertemu dengan songsangan dia,
dia akan mati. Habis, pergi, patah balik. Ibarat macam X ni tak bergerak langsung. Ibarat dia memang X ni dekat situ je. So, jadilah X balik. Macam tu. Dia mati tinggal X tu sahaja. Okay, so itulah konsepnya. Jadi kita nak aplikasikan benda yang sama pada fungsi gubahan ni. Sekejap, ini saya letak atas sikit. Okay. Korang tengok dekat sini. Dia bagi dekat kita fungsi gubahan FG. Dia bagi dekat kita F, dia nak G. Okay. So dekat sini, macam mana kita nak wujudkan G? Cara nak wujudkan G adalah daripada sini. Daripada FG. Okay. So ambil keluarkan dulu. FG. FGX. FG lah. Saya ambil dulu FG tu. Okay, sekarang kita ada FG. Kita nak G kan? Siapa yang kita tak nak? Di antara F dengan G, siapa yang kita tak nak? Siapa yang kita tak nak? Cuba teka. Yang kita tak nak adalah F. Betul, kita tak nak F, betul tak? Okey. Bila kita tak nak F, maka kena matikan F. Macam mana kita nak matikan F? Dengan cara kita guna konsep dekat sini. F biasa ni kita kena gabungkan dia dengan F songsang. Letak F songsang sebelah dia. Jangan korang letak sebelah sini. Jangan pula korang letak F songsang tu sebelah sini. Sebab sini G, sini F. So tak kena lah. So korang kena letak yang berdekatan dengan dia. Kalau F songsang di sebelah kiri, kalau F biasa sebelah kiri, F songsang pun sebelah kiri. Okay, so penting ke untuk kita tahu kiri dan kanan tu? Jawapannya penting, rakan-rakan sekalian. So, untuk kita letak kiri dengan kanan tu supaya kita dapat tahu siapa yang jadi objek, siapa yang kekal sebagai fungsi. Jadi, bila F songsang kita di sebelah kiri, maka kurungan kita berada di sini. Apa maksud kurungan? Maksudnya yang di dalam ni adalah objek. Macam tu. Jadi, F songsang mati dengan F biasa. Sebab itulah tinggal G sahaja. Nampak? Itu konsepnya. Okay, jadi kita nak guna pakai konsep ini. Macam mana tu rakan-rakan? Okay, caranya adalah begini. So, korang perhatikan. Siapa akan masuk ke dalam siapa? FG akan menjadi objek kepada F songsang. Nampak? Jadi FG akan masuk ke dalam F songsang. Maksudnya kita memerlukan nilai bagi fungsi songsang F ni. Okey. So berapa nilai bagi fungsi songsang itu untuk F? Okey, caranya senang. Kita songsangkan balik F ni. Kita kan dah belajar fungsi songsang, kita songsangkanlah dia. Kita songsangkan dia. Kita tukar fx tu jadi y. Y sama dengan x tolak 12. Pindah 12 ke sana, dapatkan nilai x sahaja, dapatlah y tambah 12. So x ni tukar balik jadi simbol fungsi songsang. X sama dengan y ni kita tukar jadi x tambah 12. Itulah nilai bagi fungsi songsang. Maka untuk kita jalankan benda ni, fungsi songsang kita dah ada, fungsi gubahan pun kita dah ada. So buatlah tapak fungsi kita. Tapak siapa? Tapak F songsang. So jadi dia akan jadi X tambah 12. Macam tu. Saya letak kurungan macam tu supaya korang nampak. Okey, dalam kurungan tu letak siapa? Letaklah nilai FG. Nilai FG apa? Nilai FG adalah 5X tambah 8. 5X tambah 8. Macam tu. Okey, dan korang kira sajalah. Kalau kita buka kurungan tu, kita dapatlah 5X tambah 8 tambah 12. Last sekali jawapan akhir kita adalah 5X 8 tambah 12, kita akan dapat 20. Hai Pan. Macam tu. Nampak? Kita akan dapat 20. So ini nilai bagi siapa? 16 Tambah tu kan? 20. Macam tu. Okay. So dapatlah 5x tambah 20. 5x tambah 20 ni nilai bagi siapa? Nilai bagi G lah. Sebab apa? Sebab fungsi F songsang dengan F biasa apabila mereka bertemu,
maka tinggallah G sahaja. Sekejap, tepikan sikit benda ni. Okay, tinggallah G sahaja. Macam tu. Selesai. Nampak? Okay. So, itulah fungsi Gx. So, kalau korang tak percaya, korang cuba gabungkan balik F dengan G ni. F dengan G ni, korang gabungkan balik. Dapat tak nilai 5x tambah 8? Kalau tak percaya lah cuba gabungkan balik. Kita buat. Saya nak tunjuk bukti je. Kita gabung jadi FG. FG. So, G akan masuk ke dalam F. So, kita buat tapak bagi F. Tapak bagi F, X tolak 12. G-nya adalah 5X tambah 20. So, apabila kita buka kurungan, kita akan dapat 5X 20 tolak 12 akan tinggal 8. So, sama tak rakan-rakan? Sama tak? Sama tak? Itulah buktinya cara kita nak test jawapan kita. Okey, baik. Jadi, kita cuba buat yang ni pula. Cuba buat. Ini FG cari G. Okey. Nak buat yang lain pula. FG cari F. Okey, baik. Saya nak buat yang ni pula. FG cari F. Tak nak. Yang ni sama je. FG cari F. Okey, baik. Yang ni. Saya nak buat yang ni. Nombor 8. Okey. Saya nak buat nombor 8. Sekarang dia bagi kat kita FG. Lepas tu dia bagi nilai G. Dia minta nilai F. Okey. Jadi, macam biasa, korang keluarkan dulu FG tu. Kita ada FG. Okey. Dia nak F. So, di antara F dengan G, siapa yang kita tak nak? Siapa yang kita tak nak? Kita tak nak G lah, betul? Bila kita tak nak G, maka G tu kita kena hapuskan dengan kita temukan dia dengan fungsi songsang dia sendiri. Okey, nampak kedudukan dia? Sebabkan G di sebelah kanan, maka fungsi songsang bagi G pun di sebelah kanan. Kalau tadi, F kita di sebelah kiri. F kita di sebelah kiri. Maka F songsang pun sebelah kiri. Barulah dia bertemu. Nampak? Samalah dengan yang ni. So, korang jangan keliru. Jangan letak ikut suka. Dia ada cara dia. So, kalau sini, G dekat sini. So, kena letak G songsang di sebelah G. Jangan letak di sebelah F macam tu. Salah. Okey. Supaya apa? Supaya kita tahu sekarang ni siapa yang jadi objek. Siapa yang jadi objek adalah yang sentiasa di sebelah kanan. Ini yang akan jadi objek. Nampak? Kita letak kurungan macam tu. Itu yang akan jadi objek. Okey, boleh. Maksudnya fungsi songsang G akan masuk ke dalam FG. Macam tu. So, apabila kita potong-potong macam tadi, ini dengan ini mati. So, situlah timbul F. Okey, boleh. Jadi, dekat sini, kita perlukan apa? Kita perlukan nilai bagi G songsang. Macam mana nak cari G songsang? Kita dah pun belajar dari tadi. Okey, ambil GX ni, kita tukar dia jadi nilai Y dulu. Okey. Y sama dengan X tambah 5. Cari nilai X. Pindah 5 ke sana. So, dapatlah X sama dengan Y tolak 5. Macam tu. So, kita pun dah dapat nilai X sahaja. So, tukarlah dia jadi simbol fungsi songsang. G songsang sama dengan Y tukar jadi X tolak 5. Okey. So, kita teruskan kita punya pengiraan. Sekarang disebabkan G songsang ini masuk ke dalam FG, maka tapak fungsi kita kena ambil tapak FG. So, kita tulis 4. Nilai X kita sudah diganti, tolak 3. Okey, diganti dengan apa? Diganti dengan G songsang. G songsang dekat sini ada nilai tak? Ada, kita dah buat tadi. So, letak nilainya, iaitu X tolak 5. Okey. Macam biasa, bila ada kurungan, korang kembangkan. Janganlah tak kembang. Masuk 4, masuk 4. So, kita akan dapat
4x tolak 20 tolak 3. Last sekali, kita akan dapat 4x tolak 23. So, yang ni tinggal apa? G biasa, G songsang mati. So, susahlah pun sebab ni. Tak susah pun. Hai Cikgu Pian, hai. Tak rasa Cikgu Pian dah masuk. Terima kasih Cikgu Pian, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Baik, tolong bagi kat saya, sponsor saya buku Cikgu Pian tu. Mahal kali kalau buku tu kan. Tapi terima kasih banyak. Saya hargai saya. Esok saya akan live buku tu Cikgu Pian. Nak ajar student-student ni basic algebra tu macam mana. Okay, kita takkan pakai kalkulator. Kalkulator tepi ni saya tak pakai lagi ni. Hai Safa, thank you bagi SpongeBob. Okay. So, itulah nilai bagi siapa? Nilai bagi F. Ini nilai bagi F. Pakai purple lah. Jadi korang tak perasan pula. F. Nak tulis F saja pun boleh. Tulis Fx pun boleh. Tak ada masalah. Begitu saja. Benda ni tak susah pun sebenarnya. Korang kena ingat konsep ni je. Yang saya buat tadi. Konsep dekat sini je. Kenapa kita buat F dengan F songsang ni? Supaya kita temukan dia, kita dapat benda yang kita nak sahaja. Macam ni ya. Disebabkan kita nak G, kita kena matikan F. Nak matikan F tak boleh buat ambil pemadam padam. Kena temukan dia dengan F songsang. Yang biasa bertemu dengan songsang maka mati. Macam tu. Saya tak ajar dia orang kena buat sendiri. Faham. Okey, tak apa. Gitu. So macam mana nak tahu benda ni betul ke tak kita buat? Kita nak test je lah kan. Benda yang kita buat ni betul ke tidak? Cuba korang bentukkan F dengan G ni, jadikan FG balik. Cuba korang bentukkan macam tu. Dapat ke tidak? FG kan, kita bentukkan FG. FG maksudnya sekarang G yang masuk ke dalam F. Macam tu. So kita buat tapak F. F adalah 4 kurungan tolak 23. Itu kita panggil tapak. Tempat X tu kita buka lah kurungan sebab dia dah diganti dengan siapa? Dah diganti dengan G. G nilainya adalah X tambah 5. Masukkan X tambah 5. Macam tu. Masuk sini, buka kurungan. 4 masuk dalam. So kita akan dapat 4x tambah 20 tolak 23. 4x tolak 23, kita akan dapat 4x tolak 3. Nampak? Sama tak apa yang ada pada soalan? Sama tak? Bila sama, maksudnya kita punya pengiraan tu betul lah. Step yang kita buat tu betul lah. Okay, boleh tak? Bentukkan atau ganti nilai X. Ambil je apa nilai X. Betul? Boleh juga. Macam tu. Okey. Boleh dapat tu. Ini adalah fungsi gubahan. So yang pertama, perkara pertama kita belajar untuk gabung. Dekat sinilah. Perkara pertama kita belajar untuk gabung. Perkara yang kedua kita kena pandai pula pisahkan dia balik. Jangan pandai gabung je. Korang ni kadang-kadang Lego kan. Korang pasang puzzle kan. Korang tahu pasang je. Bila nak buka balik tu tak pandai. Contoh macam Lego pun sama. Tahu pasang je jadi bentuk. Bila buka balik tak pandai. Macam tu. So kena tahu pasang balik. Kena tahu pasang, kena tahu buka balik macam mana. Sama lah juga macam tu. Dengan fungsi. Okey. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak tu? Saya buat sikit je. Yang lain ni korang cuba buat sendiri. Okey. Semua worksheet tu ada dalam Telegram. Okey. Jadi kalau ada masa lagi kita sambung buat balik. Saya nak teruskan dengan fungsi songsang ni. Ada perkara yang terakhir saya nak sentuh dalam fungsi songsang, iaitu konsep yang saya terangkan tadi. Okey. Untuk yang kat sini. Tentukan sama ada fungsi berikut adalah songsangan antara satu sama lain. F dengan G ni, okay, setuju? Sami setuju apa tu? Okay. F dengan G ni macam mana kita nak tahu dia adalah saling songsang di antara satu sama lain? Maksudnya, macam mana kita nak tahu F ni adalah G songsang kepada ini? Ataupun G ni adalah F songsang kepada ini? Itu maksud dia.
Jadi macam mana kita nak tahu? Caranya adalah kita kena guna konsep yang tadi, iaitu fungsi biasa apabila dia bertemu dengan fungsi songsang. Macam itulah je Nak tulis lagi cantik sikit. Fungsi biasa apabila dia bertemu dengan fungsi songsang. Okey. Ada X kan? So, fungsinya akan mati. So, tinggallah apa yang ada dalam kurungan ataupun tinggallah objeknya sahaja. Okey, tak kisah fungsi biasa dulu ke fungsi songsang dulu ke. Contohnya yang kedua adalah fungsi songsang bertemu dengan fungsi biasa. Dalamnya ada satu. Contohnya kan, sama dengan apa? Fungsi biasa dengan fungsi songsang akan mati. So, jawapannya akan tinggal apa yang ada dalam kurungan, iaitu objeknya sahaja. Tak kisahlah apa pun. Okey. So, konsep ini yang kita nak terapkan dekat sini. So, kita kena gabungkan mereka berdua. Tiga kaedah, cari F songsang, G songsang. Boleh? Boleh juga. Gitu. Lepas tu, okey. Konsepnya adalah kita kena gabungkan kedua-dua fungsi ni. Tak kisahlah korang nak gabungkan jadi FG ke, nak gabungkan jadi GF ke, asalkan dia akan dapat nilai X sahaja. Itu konsep yang kita kena terapkan dekat sini. Okey. Jadi, kita gabung korang nak jadi GF ke, korang nak jadi FG? Saya nak pakai GF lah. Tak tahu kenapa. Best pula dengan perkataan GF ni. Gitu. So, akan gabungkan dia jadi GF. So, sekarang kita tengok F ni adalah objek kepada G. Maksudnya F masuk dalam G. Okey, so fungsi kita adalah tapak bagi fungsi G lah. Ada pecahan tambah 1. Bawah ada 3. Ini adalah nilai X. Gitu. Terima kasih Cikgu Pian. Cikgu Pian pun terbaik. Buat buku dah. Saya je belum lagi. Lambat lagi. Okey, tapi rangka dia tak ada. Cuma belum proper lagi lah. Okey, macam tu. Ini tapak bagi fungsi G. Yang asalnya kat sini nilai X. Tapi dah diganti dengan F. F nilainya apa? 3X tolak 1. So, masukkan 3X tolak 1 dekat situ. Nampak? Okey, so korang tolak lah. 1 akan negatif 1 akan mati dengan positif 1. Okey. So, tinggal ini kita pergi satu-satu so, tak nak laju-laju sangat. So, tinggallah 3X. Sebab sambil-sambil kita latih korang punya. Siapa tu? Piausa. Thank you. Okey. So, sambil-sambil kita latih korang punya algebra tu. Okey, tinggallah 3X per 3. Macam tu. And then 3 atas, 3 bawah, matilah sekali, tinggallah X. Macam tu. So, adakah F dengan G ni adalah songsangan di antara satu sama lain? Thank you. Thank you bagi SpongeBob. Mika. Adakah F dengan G ni adalah songsangan antara satu sama lain? Jawapannya adalah ya, sebab apabila kita gabungkan dia, tinggal objeknya sahaja, iaitu X. Nampak? Tinggal X sahaja. So, ini adalah songsangan antara satu sama lain. F dan G songsangan antara satu sama lain. Gitu. Boleh? Jumpa lagi sir. Baik Cikgu Pian. Baik. Terima kasih Cikgu Pian join live. Faham Shin? Bagus. Gitu je. Okey, cuba kita tengok yang ni pula. Cuba kita tengok yang ni. Tadi kita dah buat GF kan? Cuba kita gabungkan dia FG pula. Kita jadikan dia FG. FG. So, letak kurungan ni maksudnya G pula masuk ke dalam F. So, kita tengok macam mana kejadian dia. So, G masuk ke dalam F. Jadi, tapak kita sekarang adalah tapak bagi F. F kita adalah 2 tolak 5. Buka kurungan. Buka kurungan. Asalnya kurungan ni adalah tempat siapa? Tempat X.
tapi dah diganti dengan fungsi G. So korang masukkan fungsi G. Letak pecahan dia negatif X tambah 2 bahagi 5. Macam tu. Okay. So, bila dah macam ni, korang kira je lah. 5 dekat luar akan mati dengan 5 dekat bawah. Dekat luar ada negatif masuk dalam. Darab masuk macam biasa. Masuk dalam, masuk dalam. Gitu. Darab 2 kali, maka kita akan dapat berapa? Kita akan dapat pakai pen oranye lah. 2 tambah X. Kenapa tambah? Sebab negatif dengan negatif jadi positif X. Negatif dengan positif jadi negatif 2. So 2 tolak 2. Tinggallah X sahaja. Maka adakah F dengan G ini songsang di antara satu sama lain? Tolong sejawab. Saya dah nyanyi sikit tu. Tolong jawab. Kita dah dapat X sahaja kan? Dapat objek ni saja. X. Dulu dapat X. So adakah F dengan G ni merupakan songsangan di antara satu sama lain? Jawapannya ya. F dan G songsangan antara satu sama lain. Gitu. Alright. Boleh ke? Boleh tak begitu? Okey, seterusnya. Soalan 27 adalah boleh bagus. Sama juga. Jadi, korang nak gabung jadi FG ke nak gabung jadi GF? Terpulang. Terpulang Nak jadi FG ke nak jadikan dia GF? Terpulang. Cepat. Saya bagi pilihan ni. Nak FG ke GF? Sekejap, saya kira 1, 2, 3, 4. Okay, Syed dah bagi FG. Okay, so kita jadikan dia FG. Baik. Ini padam. So, kalau kita nak dia jadi FG, maka buat kurungan kat situ. Bila kita buat kurungan gitu, okay, maksudnya G akan masuk ke dalam F. So, tapak fungsi kita adalah tapak F. 2 per X tolak 3. X tu setinggalkan kosong sebab kita nak isi dengan siapa? Nak isikan dengan fungsi G, iaitu kita ada fungsinya adalah 3X tambah 2 bahagi dengan X. Macam tu. Okey, boleh ke? Boleh So, korang selesaikan dulu yang dekat bawah. 3 ni adalah 3 per 1. So, untuk tolak pecahan, bawah mesti sama. So, kita kena darabkan dia dengan X. Atas pun kena darab dengan X. So, kita dapatlah 2 dekat atas bahagi dengan 3X tambah 2 tolak 3X bahagi dengan X. Boleh ke? Okay, and then kita tengok. Ada benda yang sama. 3X tolak 3X habis. 3X tolak 3X habis. Lepas tu tinggallah begini sahaja. 2 per X. Macam tu. Apabila macam ni, ada pecahan, atas ada satu benda. Bawah ada 2. So, kalau atas 1, bawah 2, bawah sekali ni akan naik ke atas, join dengan 2 ke atas tu. So, dia akan jadi, sekejap saya buat dah padah lah. X ni akan naik ke atas, pergi ke situ. Ini skill ni nanti saja. So, dia akan jadi 2X per 2. Okey. So, potong 2, maka tinggallah X sahaja. Maka kalau tinggal X sahaja, jawapannya
Y, F dan G adalah songsangan antara satu sama lain. Okey. Betul ke ni? Betul ke sebuat ni? Ya je. Cuba kita buat pula FG dekat sini. Adakah dapat benda yang sama? Okey, tak apa. Kita buat. Tak ada masalah. Okey. Mana tahu kan ada yang mempersoalkan. Tak apa, kita jawab persoalan tu. Kita cuba buat FG pula. Okey. So, kalau FG maksudnya G pula yang masuk ke dalam F. So, kita kena buat tapak bagi fungsi F. Buatlah 3 kurungan. Kurungan tu tempat X. Lepas tu, tolak 1. Ini tapak bagi fungsi F. Dalamnya akan ada G. G-nya adalah X tambah 1 per 3. X tambah 1 per 3. Macam tu. So, korang kira lah. 3 atas, 3 bawah mati. Tinggallah X tambah 1 tolak 1. So, last kali jawapan kita tinggal berapa? Tinggallah positif 1, negatif 1 mati. So, tinggallah X sahaja. Nampak? Sama kan? Sama kan? Kalau tak percaya cakap cuba korang try pula. Sama kan? So, mana-mana pun tak apa. Asalkan dapat benda yang sama. Dapat X balik. Bukan X je tinggal apa yang ada dalam kurungan sajalah. Kalau dalam kurungannya 3, so tinggal 3 lah. Kalau dalam kurungannya 5, tinggal 5 lah. Tengok apa yang ada dalam kurungan. Begitu. Boleh dapat tak tu? Jelas ke tidak tu apa yang saya terangkan ni? Okay. Dan itulah fungsi. Habis sebenarnya kita dah cover semua sekali. X bagus. Terima kasih sir. Jumpa lagi next class. Okay, baik. Bye-bye Shin. Repair. Dapat X. Kan? Nampak? Senang ke tak? Gitu. Tak adalah susah sangat pun. Okay. So, kita kembali balik kepada soalan-soalan yang macam ni. Okay, dekat sini. Tadi kita belajar fungsi songsang. F gabung dengan G je. Sekarang dia advance sikit. F gabung dengan G songsang. Dekat sini korang ada 2 pilihan tau. Sama ada korang nak songsangkan G, masukkan 4 ni dulu ke dalam G songsang. Ataupun korang songsangkan G, lepas tu gabung dengan F dulu pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kita jadikan bentuk FG songsang ni lah. Tak ada masalah pun. Okey, maksudnya sekarang ni kita memerlukan G songsang. G songsang kita nak wujudkan daripada mana? Wujudkan dia daripada G lah. Takkan daripada F lah. Okey, so jadikan GX tu sebagai Y sama dengan X tolak 3. Pindahkan negatif 3 ke sana supaya kita dapat nilai X sahaja. Y tambah 3. Ini adalah G songsang. Sama dengan Y tukar jadi X tambah 3. Okey, macam tu. So, fungsi gubahan macam biasa. Okey, gabunglah dia. Gabung. Siapa jadi objek sekarang? Yang jadi objek adalah G songsang. So, kita buat F G songsang macam tu. So, siapa jadi objek? Yang jadi objek adalah G songsang. Jadi, kita buat kat tepi ni, dia akan jadi tapak adalah tapak bagi F. So, kita buat 5X. 5 kurungan. Kurungan tu X lah. Tambah dengan 2. Di dalamnya ada G songsang yang bernilai sebanyak X tambah 3. X tambah 3 macam tu. Okey, kembangkan kurungan ni macam biasa. Korang akan dapat 5X tambah 15 tolak 2, kita akan dapat 13. Ini adalah nilai bagi FG songsang. Tapi dia nak nilai bagi FG songsang ada 4. Maksudnya 4 tu diganti pada tempat objek. So, kalau FG songsang dalamnya jadi 4, kita ambil tapak bagi fungsi gubahan kita. X tu kita ganti dengan nilai yang diberi, iaitu 4.
Macam tu. 5 darab 4, 20 tambah 13, kita akan dapat 33. Settle. Selesai. Senang je kan bab fungsi ni. Tak ada susah sangat pun. Selesai lah bab fungsi. Habis malam ni kita belajar bab fungsi. Jadi nak masuk apa ni? Ada tak soalan-soalan yang agak mencabar sikit dalam fungsi ni? Sheet ni tak ada rasanya. Tak apalah, kalau tak ada tak apalah. Kita cuba jawab soalan-soalan yang ada dekat sini lah. Okey. Worksheet 8. Okey. Kat sini soalan pertama. Dia bagi dalam bentuk 3 benda lah. Set A, set B dengan set C. Okey, apabila dia bagi dalam bentuk macam ni, korang jangan ingat ini adalah GX tau. Salah. Yang hujung sekali ni sebenarnya adalah fungsi gubahan. Dia dah gabung dah. Cuma korang kena tahu, sini F, sini G kan. So dia akan jadi FG ke GF. Mana satu? Dia akan jadi FG ke GF dekat sini. Cuba korang fikir balik. Dia akan jadi apa? Okey. Sebab pandai. Dia akan jadi GF. Korang kena sentiasa ambil yang selepas dulu G dekat sini baru gabung dengan F dekat sana. Sebab apa? Sebab X dia akan masuk ke dalam F dulu. So dekat sini sebenarnya nilai dia adalah Fx. Fx sama dengan this one. Jadi Fx pula dibawa ke hujung, dia masuk ke dalam G pula. Sebab itulah dia jadi GFX. Macam tu. Dapat ke? So dekat sini adalah GFX. Okay. Faham tak apa yang saya terang tu? Okay. Jadi soalan A, fungsi yang memutakan set B ke set A. Set B ke set A. Nak senang faham, kita just lukis anak panah untuk soalan tu. Set B ke set A. Maksudnya B ke A. Okey. Nampak tak anomali yang berlaku? Sekarang anak panah semua ke sana. Semua ke sana. Tapi yang ni, B ke A. Dia lawan arah. Bila lawan arah bagi fungsi, maksudnya dia fungsi apa? Fungsi songsang. Betul tak? Fungsi songsang bagi siapa? Korang abaikan dulu yang ni. Sebab yang terlibat sekarang B dengan A sahaja. Kalau A kepada B, dia adalah F. So kalau B kepada A, dia adalah fungsi songsang bagi F. F negatif 1. Okey. Kita dah tahu itu adalah F negatif 1. Tapi persoalannya berapa nilainya? F negatif 1 tu berapa nilainya? Nak tahu nilainya, kita kena dapatkan daripada F biasa terlebih dahulu. F biasa kita, okay, ini soalan A. Soalan A, F biasa kita iaitu Fx sama dengan 2x tolak 1. Tukar Fx tu jadi Y sama dengan 2x tolak 1. Pindah-pindah supaya tinggal X sahaja. So kita akan dapat X sama dengan Y tambah 1 per 2. Ini shortcut Okay, shortcut je. Sebab saya dah ajar dah sebelum ni. Cuma saya nak fahamkan korang punya pemahaman dulu, nak bagi kemas dulu supaya korang dapat faham apa sebenarnya dia tanya. Itu je. Okay, so X ni dah dapat nilai X ni, tukar dia menjadi simbol F songsang. Sama dengan Y tu korang tukar jadi X tambah 1 per 2. Selesai. Inilah jawapannya rakan-rakan. Okey, boleh. Soalan B, cari GX. Macam mana nak cari GX ke? Bukan ke ini ke? GX. Kan dia dah bagi ke GX dekat sini. Salah. Ini adalah GFX. Maksudnya kita ada fungsi gubahan. Soalan B. GFX sama dengan 6x tambah 5. Kita ada fungsi biasa.
fx sama dengan 2x tolak 1. Soalan minta adalah gx. Bila kita keluarkan macam ni, barulah kita nampak. Kan, betul tak? Jadi macam mana nak wujudkan gx daripada fungsi gubahan dia? Hai, 28. Gitu. Daripada fungsi gubahannya, sebab kat sini ada g. Kat sini ada g kan? So, kita kena buang f. Macam mana nak buang f? Okey, kita keluarkan dulu. gf, nak buang f, kita kena temukan dia dengan f songsang. Macam tu. Disebabkan f ni berada di sebelah kanan, maka f songsang tu kena ada sebelah kanan juga. Sebelah kanan f. Kena ada sebelah dengan f. Tak boleh berada sebelah g. Jadi bila kita tahu kiri dan kanan, barulah kita boleh letak kurungan supaya kita boleh tentukan siapa objek, siapa fungsi. Letak kurungan macam ni, kita pun tahu, oh, f songsang ni akan jadi objek kepada gf. So, kita perlukan f songsang. Dah ada ke belum nilainya? Dah ada. Dekat sini kita buat tadi. Nampak tak? Terror tak kita? Kita dah buat dah benda tu. Sebelum soalan minta, kita dah buat dah. Okey. Jadi, korang masukkan fungsi gf. Tapaknya adalah tapak gf, iaitu 6x tambah 5. So, korang buatlah 6x tambah 5. Kenapa x tu seletak kurungan? Sebab dia dah diganti dengan objek yang baru, iaitu f songsang. Masukkan nilai f songsang, iaitu x tambah 1/2. Okey, boleh? Jadi, macam biasalah, buka kurungan 6 atas dengan 2 dekat bawah. 6 akan jadi 3. So, 3 ni dah darab masuk ke dalam. Dia akan jadi sebanyak 3x tambah 3 tambah 5. Jadilah dia 3x tambah 8. So, f biasa, f songsang mati. Tinggallah g sahaja. Dapat tak itu? Boleh faham ke itu? Tak faham, bagi tahu. Okey, baik. Seterusnya, cari nilai x apabila fgx sama dengan 2x tolak 5. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Soalan minta nilai x. Apa maksud nilai x kalau dalam fungsi? Maksudnya, soalan minta objek. Soalan minta objek. X tu merujuk kepada objek. Boleh dapat ke? Sebab apa saya tahu itu objek? Sebab X berada dalam kurungan macam tu. Okey. Jadi kita keluarkan dulu persamaan tu. Sebelum kita gelabah, kita keluarkan dulu persamaan tu. Soalan C. Keluarkan fgx sama dengan 2x tolak 5. Okey, so macam mana kita nak dapat nilai x? Kita dah ada ke belum nilai fg? Belum ada. Kalau tak ada, korang kena buat apa? Fg ni dah ada ke belum? Kalau tak ada, maksudnya korang kena carilah. Kena cari nilai fg ni dulu. Sekarang kita ada gf. Macam mana kita nak cari fg? Nak cari fg, kena tahulah siapa jadi objek, siapa yang kekal sebagai fungsi. Fg. So, sekarang siapa masuk dalam siapa? Nak tahu, buat kurungan. Oh, baru kita tahu G yang masuk ke dalam F. Okey. So, buat tapak bagi fungsi F. Fungsi F adalah 2x tolak 1. Fungsi G adalah apa yang kita baru dapat tadi, iaitu 3x tambah 8. Nampak? So, ada kurungan buka. Jangan tak buka. Nak buka, jangan buka sembarangan. Kena kembang. Kembangkan dia. Jadilah dia sebanyak keping lah. Jadilah dia 6x tambah dengan 16 tolak 1. So, FG
sama dengan 6X tambah 15. Betul kan? Sekira kan? Tak salah kan? Jadi korang tengok ni. Dia kan FG sama dengan 2X tolak 5. Tapi FG kita tahu dapat 6X tambah 15. So apa salahnya kalau korang ambil nilai ni, gantikan pada tempat FG. So tulis balik sama dengan 2X tolak 5. Haha. Kalau macam ni boleh tak dapat nilai X? Saya tanya dulu. Kalau dapat macam ni, kita dah boleh kira nilai X ke belum? Mestilah boleh, betul tak? So kalau boleh, korang buatlah algebra korang tu. X korang kasih duduk dengan X. Jangan pisahkan dia. Yang kecil pergi kepada yang besar. So 15 ni pindah sini. Dia akan jadi negatif 15. Sana akan jadi tolak 2X. 6 tolak 2 dapatlah 4X. 15 tolak 5 dapat tolak 20. Okay. 4X tolak 20. Macam tu. So, X akan dapat berapa? Negatif 20 bahagi 4 jadi negatif 5. Susah pula tulis. Tada! Selesai. Kan dapat nilai X yang diminta tu. Susah ke rakan-rakan? Tak susah pun kan? Okay. Kita selesaikan dulu soalan ni sebanyak mungkin yang ada. Soalan seterusnya. Okay, soalan 2 tu sama je, lebih kurang je, malas nak buat. Okay, saya nak buat soalan 4 lah. Okay. Dekat sini, cari nilai A dan B. Korang ingat kalau dia ada 2 unknown dan ada dalam tempat yang sama, kita nak dapatkan kedua-duanya sekali. Maksudnya kat sini mesti wujud persamaan apa? Persamaan serentak. Okey, nak buat persamaan serentak mesti kena ada, disebabkan kita ada 2 unknown kan? 1, 2. So kena ada 2 equation juga. 2 unknown, 2 equation. Kalau 3 unknown, 3 equation. Mesti macam tu. 2 equation. Nak dapat 2 equation, mestilah daripada 2 situasi. Okey. Situasi yang pertama adalah daripada hubungan yang pertama. Ini situasi pertama. Situasi kedua adalah daripada hubungan yang kedua. Ini situasi yang kedua. Korang faham tak nak baca hubungan ni macam mana? Maksudnya, ini kalau objeknya 2, masuk ke dalam fungsi F, imejnya akan dapat 6. Kita boleh tulis dia sebagai soalan A, F2, imejnya 6. Objeknya 2, imejnya akan jadi 6. Okey. Yang kedua, kalau objeknya 5, imejnya jadi 21. So, kita boleh tulis sebagai F5 keluarnya 21. Macam tu. So, macam mana nak selesaikan soalan macam ni, sir? Objek ni kan menggantikan tempat siapa? Asalnya tempat ni adalah X, betul tak? Ini pun asalnya tempatnya X. So, sekarang X nya dah diganti dengan 2. Kat sini pula, X nya dah diganti dengan 5. So, kita akan buat A X tambah B sama dengan 6. Kat sini X ni jadi 2. Sini pula A X tambah B. Sini 21. X ni jadi 5. So dapat tak 2 persamaan? 2A tambah B sama dengan 6. Sini 5A tambah B sama dengan 21. Jadi korang nak guna penggantian ke, penghapusan ke, terpulang. Asalkan dapat nilai A dan B. Kita selesaikan sama-sama. Jangan risau. Saya tolong. Jangan risau. Okey. Kita pindahkan 2A ke sana. Korang nak pindahkan siapa dulu? Terpulang. Tapi suka yang tu. 6 tolak 2A. Jadi kita ganti nilai B ni ke dalam sana. 5A tambah 6 tolak 2
A tambah tambah pula sama dengan 21. So kira lah kira 5 tolak 2A. 5A tolak 2A kita akan dapat 3A. 6 ni pindah sana, kita akan dapat tolak 6. 21 tolak 6 jadi 25 sama dengan 25. Betul ke tidak ni? Betul lah. 25 pula 15. 25 pula 15. Soalan 15. Okey. So A sama dengan 15 bahagi 3 dapat 5. Macam tu. Dekat sini gantilah balik nilai A yang kita dapat. Ganti dekat sana. So jadi 6 tolak 2 kurungan nilai A kita 5. 6 tolak 10. So dapat negatif 4. Jadi berapa nilai A dan B? Kalau kita nak ganti balik dalam fx kita boleh tulis dia sebagai fx sama dengan 5x tolak 4. Macam mana kita nak tahu jawapan kita ni betul ke tidak? Cubalah korang ganti balik 2 dalam ni. Ganti balik 2 dalam nilai x ni dapat tak 6? Ganti balik 5 dalam x ni dapat tak 21? Cuba kalau kita ganti 2 dapat 10. Tolak 4 dapatlah 6. Kalau ganti 5 darab 5 25. Tolak 4 kita akan dapat 21. Nampak? Kan betul tu. Begitu. Faham tak korang ni? Kalau tak faham beritahu. Boleh? Okey. Soalan 5 Soalan 5 ni last sebelum kita akhiri. Soalan 5, cari fungsi yang membentukkan set Q kepada set R. Okey, pertama sekali korang kena tahu dulu dah bentuk macam ni. Dia tak lukis macam ni tau. Dia tak lukis macam tadi. Yang ni tak apalah sebelah. Sekarang ni dia buat dalam bentuk segitiga macam ni. Yang ni tak apalah, dia bagi huruf P, Q, R. Okey. Jadi korang kena tahu. Lepas P, dia pergi ke Q dulu. Nampak tak anak panah dia? Pergi ke Q. Lepas tu barulah ke R. Maksudnya P ke R ni dia dah skip satu step. So P ke R ni sebab tu dia jadi fungsi gubahan FG. Okey, kat sini korang kena tentukan dulu. Kat mana F? FG. Mana F, mana G? Gitu. Kat mana F? Jadi sekejap saya letak kat sini. Kat sini F ke G? Sini F ke G? Gitu. So macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Korang, macam mana kita nak tahu? Yang kita perlu tahu adalah yang paling awal ni adalah yang dekat belakang. Sini adalah yang dekat mula-mula. So G dekat sini, F dekat situ. Maka kita dah dapat GX adalah sama dengan yang berikut. Okey. Fx je kita belum dapat. Boleh ke begitu? Jadi soalan nak cari fungsi yang membentukkan set Q kepada R. Maksudnya dia nak apa? Dia nak Fx lah korang. Dia nak Fx. Okey. Macam mana dapat Fx? Dia bagi fungsi gubahan, ada lagi satu fungsi G. So kita kena guna cara yang tadi. Kita pisahkan fungsi gubahan yang ada. Fungsi gubahan kita kan Fg. Fg betul tak? Fungsi gubahan kita Fg. Jadi kita nak F sahaja. Kita nak F, maka kena matikan G. Nak matikan G, kita kena gabungkan dia dengan songsangan dirinya sendiri. Gabungkan dia dengan songsangan dia. So, bila kita letak pada tempat tu, kita letak kurungan macam ni.
Oh, so by that kita tahu. Maka G songsang ni kena masuk ke dalam FG. Kerja kita sekarang kena carilah nilai G songsang ni. Macam mana nak cari nilai G songsang? Kena dapatkan daripada G biasa lah. G biasa kita bernilai X tambah 5 per 2. Kan? So, pindah-pindah. G tu tukar jadi Y dulu. X tambah 5. Tak kisah sebenarnya korang nak letak unknown tu apa. Asalkan korang tahu fungsinya macam mana. Ini macam tukar perkara rumus dalam math tu. Basicnya dekat situ. So, korang cari nilai X sahaja. Cari nilai X sahaja, korang akan dapat X sama dengan 2 naik atas jadi 2Y. 5 pindah sana jadi tolak 5. So, inilah G songsang korang. Sama dengan 2Y tukar jadi X balik. Tolak 5. Okey. Jadi dekat sini. Tak, sini sekejap. Okey. Korang kena buat tapak siapa? Kena buat tapak bagi FG. Sebab G songsang nak masuk ke dalam dia. Tapak bagi FG adalah... panjang ni. Sekejap. Pindah tepi sikit. Nampak? Tak masuk pula 5 tu. Okey, baik. Tapak bagi FG adalah ada X kuasa 2 tambah dengan 6X. Setiap nilai X kena ganti. Tolak dengan 4. Macam tu. Dalam kurungan nak isi apa? Isilah objek kita yang ada, iaitu G songsang. Nilainya adalah sebanyak 2X tolak 5. Sini pun 2X tolak 5. Okey. Kita tepikan sikit lagi. Nampak macam bersambung pula. Begitu. Okey. So, korang kembangkanlah dulu. So, skip part kembang ni. 2X kuasa 2 dapat 4. X kuasa 2, negatif 5 kuasa 2 jadi positif 25. Negatif 5 darab 2, negatif 10 darab dengan 2X jadi negatif 20X. Macam tu. 6 masuk jadi tambah 12X tolak dengan 30. Tolak 4. Okey, baik. So, yang sama kita selesaikan. Kita ada X kuasa 2 satu je. So, tulis je balik 4X kuasa 2. Lepas tu kita ada negatif 20X dengan 12X. Negatif 20 tambah 12 jadi negatif 8X. Lepas tu ada 25 tolak 30 tolak 4. 25 tolak 30 jadi negatif 5. Tolak 4 jadi negatif 9. Inilah fungsi bagi siapa? G biasa, G songsang mati. Inilah fungsi bagi Fx. Selesai. Boleh dapat ke tu? So macam cakap tak berhenti, non-stop. Tiba-tiba habis. Okey, baik. Selesai. Jadi, tahniah saya ucapkan kepada korang. Dan terima kasih kerana dah stay daripada awal kita bincang bab fungsi ni sampai habis. Okay, itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Kita dah pun habis. Mana nak dapat soalan-soalan macam gini? Ni sebenarnya saya dapat dekat channel Telegram Kapur Putih ni. Korang carilah channel Telegram ni, Kapur Putih ni. Ada, macam soalan dia. Tapi ada je sesend sheet ni yang kosong dalam sepunya channel Telegram sendiri. Ada je. Tapi kalau nak betul-betul, cari dekat dia lah. Cari dekat sini, kat Kapur Putih punya Telegram ni. Saya ambil kat situ je. Sebab ada macam-macam jenis bentuk soalan. Senang. Saya tak perlu nak gabung kat sana, gabung sini kan. Penat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada korang. Saya harap apa yang saya ajar pada malam ni dan pada malam-malam yang sebelum ni menjadi kefahaman lah. Okey, harapnya korang amal lah tak amal korang lupa. Saya mampu ajar je. Yang menentukan korang reti ke, tak pandai ke, pandai guna ke, itu adalah korang sendiri. So, yang kosong-kosong ni korang cuba penuhkan ruangan jawapannya. Kalau nak tanya,
tak tahu jawapan korang betul ke tidak, boleh tanya dalam grup Telegram kita. Tak ada masalah. Saya buka sikit lah grup Telegram kita. Grup kita ada 2 sebenarnya. Lalu kat sini yang pertama, grup FSPM ni, yang ni channel utama lah, official lah. Okey, yang kedua grup ni soal jawab admin ni. Soal jawab admin ni, untuk korang yang belum join, boleh join melalui link. Mana link dia? Dekat sini. Ni dia kat sini. Yang ni link dia. Mana? Nampak tak kalau saya buat macam ni? Ni link dia dekat sini Okey, korang boleh screenshot lah. Okey, so kalau korang nak tanya soalan, nak bincang ke, nak apa ke, boleh tanya kat sini. Kat sini saya buka ruangan soal jawab. Siapa-siapa pun boleh chat lah. Okey. Jadi kat dalam channel ni macam-macam lah, kita dah post. Okey. Untuk yang kita live hari ni pun saya akan post dekat situ juga. So jangan risau. Setiap update yang saya dah upload dekat YouTube ke, semua saya akan letak dekat sini. So boleh join beramai-ramai. Macam mana nak join ni sir? Caranya adalah korang pergi profile saya dekat TikTok tu. Ada satu link kan. Satu link Telegram lah. Channel saya lah tu. Tekan benda tu directly. Ataupun korang change browser. Lepas tu tekan je, join je. Tak ada masalah. Terbuka kepada semua peringkat umum. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bab fungsi ni tak menjadi beban untuk korang lah. Sebab bab fungsi ni paling basic dalam Maths. Chapter yang pertama kalau korang dapat kuasai bab ni, so memang kena kuasai lah. Bukan soalannya dapat ke tidak. Memang kena kuasai bab fungsi ni. Sebab chapter yang paling basic. Senang je. Dia tentang ganti-ganti objek. Dia tentang fungsi songsang, fungsi gubahan tu je. Tak ada masalah pun. Dalam tu semua ada jawapan. Dalam mana? Jawapan saya tak sure ada ke tidak. Tapi apa yang kita buat malam ni, saya akan post ke sana lah. Dia untuk korang yang nak buat latihan, korang boleh rujuk apa yang saya dah buat dekat sini lah. Apa yang kita dah buat sepanjang berapa malam 4 malam 4 malam lah. Kita habiskan 4 subtopik malam lah. Korang cubalah lukis ni semua benda ni kan. Saya malas nak tulis banyak-banyak. Saya buat satu je. Nanti cubalah lukis. Gitu. Okay, ada nota-nota yang saya dah buat dekat sini lah. Nota-nota sikit lah tak adalah banyak sangat, tapi membantulah. Ni pun sama. Sambil-sambil saya jawab soalan tu, saya tulis nota dekat korang. Saya tak akan jawab kosong macam tu je. Tapi tak apa, kalau tak faham tak apa. Saya akan upload juga recording tu korang. Sampai tahap tu saya. Kalau korang tak tahu lagi, tak hargai lagi, tak tahulah saya. Kita adalah gurau je. Okay, nanti bila saya dah upload, saya akan forward ke dalam channel TV tu juga. So untuk korang, saya ajak beramai-ramai joinlah saya punya Telegram channel. Alright, bye-bye semua. Selamat malam saya ucapkan. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Malas nak bebel banyak-banyak. Penat? Okay, thank you kepada yang follow. Terima kasih. Kepada yang bagi gift pun terima kasih. Bye-bye semua. Selamat malam. Esok cuti kan? Esok cuti cuba buat. Jangan cuti-cuti saja. Buat. Okay? Tahun depan ada yang SPM tu. Form 3 nak naik Form 4 pun boleh. Cuba. Saya galakkan untuk buat. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.